Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, bertemu lagi kita dalam segmen Gempita Ilmu. Saya Profesor Digital anda untuk hari ini. Dalam konteks pendidikan, bahan digital memberikan pelbagai manfaat. Ia memudahkan pelajar mengakses informasi dari pelbagai sumber tanpa batasan fizikal, membolehkan pembelajaran secara fleksibel sama ada di dalam kelas atau di luar kelas. Selain itu, bahan digital juga membantu guru dan pelajar untuk berinteraksi dengan lebih efektif melalui platform pembelajaran dalam talian dan alat pendidikan interaktif. Jom ikut saya terjah warga Sekolah Kebangsaan Putrajaya PC181 untuk beri pendedahan tentang bahan digital bagi pendidikan. Ish, benarnya nak tulis banyak-banyak dalam buku ni. Tangan saya dah lengar. Awak, jangan susah-susah. Kita kan dah ada AIN sekarang. Masukkan data je, selesai. AIN Nilam merujuk kepada aplikasi informasi Nilam. Ia merupakan salah satu inisiatif digital dalam talian yang digunakan untuk merekod dan memantau kemajuan murid dalam program Nilam. Jadi, dengan adanya AIN Nilam, membolehkan data kemajuan bacaan dipantau secara sistematik dan digunakan untuk memberikan pengiktirafan kepada murid berdasarkan pencapaian mereka dalam membaca. Wah, mudahnya. Saya suka. Ya Allah, penatnya lah nak tanda satu-satu jawapan murid ni. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Hai cikgu, gunalah Quizizz, Google Classroom, Bluecat dan banyak lagi kuis interaktif. Quizizz, Bluecat dan Google Classroom ialah antara platform pembelajaran interaktif yang sememangnya menarik. Aplikasi yang mengintegrasikan elemen permainan ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman dan keberkesanan pembelajaran. Tugasan murid juga dapat dinilai lurus selepas diselesaikan. Murid gembira, guru bahagia. Wah, lepas ni saya tak perlu lagi pening kepala tanda satu-satu jawapan murid. Terima kasih, Prof. Alamak, saya terlupa bawa pulang buku teks lah. Macam mana nak siapkan kerja rumah ni? Hai, terlupa bawa pulang buku teks? Layari buku teks digital untuk memudahkan awak. Terlupa bawa pulang buku teks, tiada masalah lagi. Lebih pantas, lebih menarik. Tidak perlukan rak simpanan. Buku teks dalam format digital yang boleh diakses melalui komputer, tablet atau telefon pintar dan mampu menggantikan buku teks tradisional yang dicetak. Ianya memberi kemudahan kepada murid dan guru untuk mengakses kandungan pendidikan secara dalam talian atau luar talian. Kini, beg sekolah tidak berat lagi. Pembelajaran pula lebih interaktif. Terima kasih, Syifa. Ujian dah dekat. Nak buat kelas tambahan tapi waktu siang tak sempat di sekolah. Murid sibuk, cikgu pun sibuk. Macam mana ya? Hai cikgu. Saya macam ada dengar cikgu risau tentang kelas tambahan. Jangan risau, ada banyak laman web dan bahan pembelajaran digital yang murid boleh layari untuk pembelajaran kediri di rumah. Kelas tambahan atas talian sangat memudahkan murid untuk belajar di mana-mana sahaja. Ianya merupakan alternatif pembelajaran yang lebih fleksibel dan berkesan. Murid juga boleh mengakses kepada pelbagai jenis bahan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap murid dan yang pasti lebih menarik. Saya suka. Kelas tambahan atas talian betul-betul memudahkan. Terima kasih, Prof. Kini saya tak risau lagi. Aduh, dah sejam dah cari buku ni. Tak jumpa-jumpa. Kat mana lagi nak cari? Hai, gunalah perpustakaan Maya. Ada beribu bahan bacaan. Awak boleh buat carian dengan menaik tajuk buku sahaja. Semudah ABC. Segalanya di hujung jari. Tekan-tekan jumpa buku. Hanya di perpustakaan Maya. Perpustakaan Maya merujuk kepada koleksi sumber pembelajaran digital yang boleh diakses melalui internet yang menawarkan bahan bacaan, jurnal, buku, artikel, video dan sumber pendidikan lain dalam bentuk elektronik. Walau di mana kita berada, kita tetap boleh membaca. Wow, jimat masa yang boleh dibaca di mana-mana sahaja. Selesailah sudah tanggungjawab saya kali ini. Saya harap bahan-bahan digital yang saya dedahkan kepada warga Sekolah Kebangsaan Putrajaya PC181 membawa 1001 manfaat ke arah memperkasakan pendidikan negara. Sekian sahaja pada episod kali ini. Lepas ni nak terjah sekolah mana lagi? Sehingga berjumpa lagi. Bye!